Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin wa ila jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa li masyayikhina wa li asatidatina wa li ahbabina al ahya'i minhum wal amwat syahidun lillahi wa al Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang dimuliakan, yang dihargai, yang dihormati pengurusi dan seluruh jawatan kuasa, imam, bilal, para petugas, para pegawai, seterusnya jemaah muslimin muslimat Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab yang dirahmati Allah sekalian. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita berterusan beriktikaf di dalam masjid dan kita sedang berada dalam majlis zikir, majlis ilmu yang disertai oleh para malaikat. Mudah-mudahan kita mendapat banyak kebaikan daripada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dengan mengambil semangat kita telah memasuki bulan Dzulhijjah. Insya-Allah di sini saya membacakan sepotong hadis untuk kita melihat apakah keutamaan yang ada dalam bulan yang mulia ini, dan sebagaimana telah kita diingatkan bagaimana 10 hari dalam bulan ini adalah hari-hari yang terbaik yang mana dapat kita lakukan dengan kebaikan yang ada. Baik, di sini saya membacakan sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, yang diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin a'zamu 'inda Allah wa la ahabbu ilayhi min al-'amali fihin min hadhihi al-ayyam al-'ashr fakthiru fihinna min at-tahlil wat-takbir wat-tahmid." Jadi hadis ini dikeluarkan oleh Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu, ya, anak kepada Sayyidina Umar. Beliau menyatakan Nabi bersabda, tidak ada hari yang lebih hebat, lebih mulia di sisi Allah, yang lebih dicintai daripadanya, ya. Amalan yang dilakukan tak boleh tandingi hari yang 10 ini, yakni 10 hari yang pertama dalam bulan Dzulhijjah. Jadi sangat hebat kedudukan 10 hari yang pertama dalam bulan Dzulhijjah ini. Sangat mulia di sisi Allah, tidak dapat ditandingi oleh hari-hari yang lain. Maka Nabi mengajarkan kepada kita apa yang boleh kita lakukan dalam 10 hari ini. Banyak boleh kita tengok berdasarkan kemampuan dan kesempatan: ibadah puasa, bacaan Al-Quran, selawat, sedekah dan seumpamanya. Kemudian pada hari Raya Korban nanti dan juga hari Tasyrik dilakukan dengan ibadah korban bagi mereka yang menyertainya. Namun Nabi memberikan panduan yang praktikal, yang mudah untuk kita buat. Perlukan modal lisan, ya, sebutan lisan, iaitulah tahlil, dengan kita membanyakkan la ilaha illallah. Nabi menyatakan afdal zikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama ialah la ilaha illallah, ya. Baik. Kemudian at-takbir, Nabi mengajarkan kepada kita
kita banyakkan bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dan juga at-tahmid, yakni kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah antara panduan yang Nabi bagi dekat kita untuk kita lakukan dalam masa 10 hari bulan Dzulhijjah ini. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat faedah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah kita meneruskan kajian kita menggunakan kitab Ayyuhal Walad. Kitab Ayyuhal Walad ini ialah karya Al-Imam Al-Ghazali At-Tusi, rahimahullah ta'ala, seorang hujjatul Islam, proof of Islam, ya. Al-Imam Al-Ghazali menguasai segenap bidang ilmu agama. Secara intelektualnya, secara spiritualnya, Al-Imam Al-Ghazali banyak membimbing kita. Baik, ini adalah salah satu kitab kecil yang merupakan pengantar ataupun introduction, preparation kepada penuntut ilmu sebelum mula meneroka kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab penyucian jiwa yang lebih detail perbahasannya. Jadi kita telah pun membincangkan sebanyak 16 nasihat oleh Al-Imam Al-Ghazali kepada anak muridnya, ya. Dan pertemuan yang lalu pada 2 bulan yang lepas ataupun sebelum Ramadan yang lepas, kita telah pun sampai kepada panduan seorang guru, ya. Perjalanan kita ini untuk selamat dunia dan akhirat memerlukan panduan guru. Baik, kita boleh ambil analogi yang mudah, pelaksanaan dalam kehidupan moden pada hari ini. Kita ambil secara umum sahaja, example. Misalnya, bagi seorang atlet yang sedang berentak pada kejohanan yang prestigious, peringkat antarabangsa, cuba perhatikan, mereka masih lagi ada seorang coach ataupun seseorang secara eksternalnya yang akan membimbing mereka. Kerana kalau kita bincangkan, kita kaji, sememangnya manusia ini dia akan ada limited, mungkin kita rujuk sebagai blind spot, sesuatu yang dia tak nampak. Jadi dia memerlukan seseorang di luar sana ataupun seorang mentor, seorang coach untuk membimbingnya. Cuba perhatikan, itu pelaksanaan dalam urusan misalnya kesukanan, yang mana kita memerlukan ataupun atlet tersebut, walaupun dia dah lari begitu laju, dia berenang begitu hebat, ya, dia masih lagi memerlukan seorang coach nak membantu dia. Maka itu analogi mudah yang kita dapat tengok. Maka apatah lagi dalam urusan kita ini, untuk selamat sampai ke akhirat nanti, kita memerlukan panduan seorang guru. Ini secara umum, secara general, memerlukan panduan guru. Baik, demikianlah nasihat yang telah kita bincangkan dalam pertemuan sebelum ini. Baik, insya-Allah pada malam ini kita akan memasuki nasihat yang ke-17 dan nasihat yang ke-18, ya. Ada 2 nasihat yang kita akan tengok pada malam ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Baik, nasihat yang ke-17 ialah Imam Al-Ghazali akan memberitahu kepada kita apa core ingredient, apa essential of ilmu tasawuf ini, apa panti dia, apa core dia dalam ilmu tasawuf ini. Baik, itu nasihat yang ke-17. Manakala nasihat yang ke-18 pula, Al-Imam Al-Ghazali akan membentangkan kepada kita definisi pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, obedience kita kepada Allah, worship kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kan kita duk baca tiap-tiap hari dalam solat fardu. Kalau kita mulakan dengan doa iftitah, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, itu maksudnya berkenaan dengan pengabdian diri kita kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati,
solatku, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Allah Ta'ala. Bukankah itu pengabdian diri kita kepada Allah, ubudiyah kita kepada Allah? Kemudian dalam surah Al-Fatihah, rukun qawli, rukun yang wajib dibaca dalam solat kita. Jika kita solat bersendirian, memang wajib baca sampai habis daripada awal. Mazhab Imam Syafi'i sebagaimana menggunakan riwayat bacaan Al-Quran, surah Al-Fatihah ayat pertama ialah Bismillahirrahmanirrahim. Itu pegangan dan amalan kita dalam mazhab Imam Syafi'i, ya? Jadi baca daripada awal sampai habis surah Al-Fatihah kalau kita solat secara bersendirian. Namun jika kita solat secara berjamaah, ada situasi misalnya kalau makmum itu masbuk, maka dia tidak wajib untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya. Dan itu boleh dibincangkan lagi dalam permasalahan makmum dalam solat secara berjamaah. Tetapi di sini apa yang kita nak nyatakan, surah Al-Fatihah ini dibaca setiap hari dalam solat fardu. Dan antara ayat dalam surah Al-Fatihah menyatakan, kita membacakan Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah, na'budu, kami menyembah. Ulama tafsir ahli bahasa Arab membincangkan bagaimana didahulukan iyyaka. Kalau ayat yang biasa kita akan baca kami menyembahmu, di mana pelaku melakukan perbuatan dan objek itu di belakangnya, subjek tersebut di belakang. Tetapi di sini didahulukan iyyaka, kamu ya Allah kami sembah. Itu lagi-lagilah menunjukkan konsep kehambaan kita kepada Allah. Jadi tiap hari kita baca, maka insya-Allah kita akan tengok nanti Al-Imam Al-Ghazali akan bagi tahu dekat kita apa maksud ubudiyah. Mudah-mudahan kita dapat memahami, kita menyerap dalam fikiran kita dan dapat dihayati semasa kita solat. Baik, muslimin dan muslimat sekalian, mari kita lihat nasihat yang ke-17. Al-Imam Al-Ghazali mengajarkan kepada kita intipati, core, essence kepada ilmu tasawuf. Baik, Al-Imam Al-Ghazali memulakan dengan sapaan, memanggil anak muridnya. Wahai anakku yang tercinta, ketahuilah bahawasanya ilmu tasawuf itu mempunyai dua unsur, dua elemen. Jadi suatu pengenalan yang mudah, yang ringkas, supaya kita dapat ambil konsep ini dengan cepat. Tak perlu kita nak rumitkan. Macam mana kalau konsep itu dimulakan dengan menyenaraikan 50 indikator, kan rasa berat kan? Maka di sini pendekatan yang lebih mudah, maka didedahkan dua unsur sahaja untuk kita memahami apakah ilmu tasawuf ini, ilmu kerohanian ini. Baik, yang pertama ialah apa dia? Iaitulah istiqamah, tetap pendirian. Ilmu tasawuf ini unsur yang pertama ialah istiqamah, tetap pendirian. Ataupun istilah lain yang kita dapat relate ialah consistent, continuous, persistent, adanya continuity, istiqamah, tetap pendirian. Dan yang kedua ialah baik kelakuan dengan makhluk. Ada kelakuan yang baik dengan makhluk. Hal ini sangat penting untuk kita fahami, sebagaimana dalil menyatakan Nabi kita ini diutuskan sebagai rahmat ke seluruh alam. Bila sebut seluruh alam ini, maka merangkumi manusia dan juga bukan manusia, iaitulah makhluk. Maka sebab itulah Al-Imam Al-Ghazali menyatakan elemen kedua dalam ilmu tasawuf ini ialah hubungan ataupun akhlak yang baik terhadap makhluk. Baik, InsyaAllah saya bacakan terlebih dahulu apa yang termuat
ini sebelum kita lanjut dengan huraian yang ada. Baik. Maka sesiapa yang tetap pendirian, dia definite, dia ada pendirian dia, dan akhlak dia baik dengan manusia, serta dia ada pergaulan yang lemah lembut, bukan yang brutal, bukan yang terlalu kasar, ya, maka dia adalah seorang yang mengamalkan ilmu tasawuf, ilmu pembersihan jiwa. Ya, Al-Imam Al-Ghazali menegaskan, siapa yang nak jadi orang yang sufi, yang mengamalkan ilmu tasawuf, dia kena ada tetap pendirian, dan yang kedua, akhlak dia baik. Dia bergaul dengan baik sesama manusia yang lain. Baik. Seterusnya, Al-Imam Al-Ghazali menyatakan, ya, ini sudut pandang ataupun definisi yang dibawa oleh beliau. Istiqamah bermakna mengorbankan segala kehendak nafsu untuk mendapatkan keindahan peribadi. Jadi nanti bila kita lanjut bacaan dari kitab Al-Imam Al-Ghazali, kita akan bertemu dengan konsep lawan nafsu. Jadi di sini internal fight yang kita lawan mental ni adalah lawan dengan nafsu. Jadi Al-Imam Ghazali mengaitkan istiqamah ini, tetap pendirian kita ini adalah kita kuat melawan nafsu yang tak baik, untuk mendapatkan hasil akhlak yang elok. Misalnya, kita ambil contoh yang mudah. Bagaimana kita nak dapatkan jiwa yang tak kedekut? Maka kita akan cuba kikis perasaan kedekut tu sikit demi sedikit. Misalnya, kita menghulurkan sumbangan walaupun dengan jumlah yang sedikit, sebab itu adalah latihan. Nafsu mungkin melawan, nafsu kata duit ini boleh digunakan untuk tujuan lain. Baik. Contoh yang lain, hasad dengki kepada orang lain. Kita cemburu dengan orang lain. Sebahagian guru menyatakan orang yang cemburu kepada orang lain ini juga adalah orang yang bakhil. Sebab apa? Dia tak mau nikmat itu sampai kepada orang lain. Jadi antara cara juga nak buang sikap bakhil ini adalah kita meninggalkan sifat cemburu ataupun dengki kepada orang lain, kerana itu adalah rezeki yang diberikan kepada mereka oleh Allah Ta'ala. Maka kita jangan cemburu, hasad, dengki kepada mereka, ya? Jadi mungkin nafsu akan lawan. Nafsu kata tak boleh, kita sahaja yang akan dapat nikmat. Nafsu lagi suka kalau orang itu ditimpa bala. Jadi itu antara benda-benda yang tidak bagus. Baik. Selanjutnya pula, Al-Imam Al-Ghazali menguraikan tentang akhlak yang baik terhadap makhluk, kelakuan yang mulia terhadap makhluk. Baik. Manakala baik kelakuan dengan manusia pula bermaksud engkau tidak memaksa manusia memperturutkan kehendak-kehendakmu. Kita tak paksa orang lain untuk tunduk patuh kepada kita, ya? Bahkan sebaliknya, kita memaksa diri kita ini untuk melayan kehendak mereka selagi tidak berlawanan dengan kehendak syariat. Kaedah yang kita pegang adalah tidak ada ketaatan dalam maksiat kepada Allah. Ini general rule, kaedah yang kita pegang dalam apa-apa situasi. Boleh jadi si suami mengeluarkan arahan kepada si isteri. Mungkin banyak contoh yang ada. Misalnya, kita buat contoh sahaja. Si suami keluarkan arahan kepada si isteri untuk mengambil harta benda jiran, misalnya. Jadi kita kena refer balik kepada konsep tadi, kaedah tadi. Tidak ada ketaatan kalau merupakan maksiat kepada Allah. Memang secara umumnya ketaatan kepada suami, tetapi dalam situasi tersebut
perintah yang dikeluarkan oleh suami itu adalah maksiat, iaitu mencuri harta benda orang lain, maka di situ tidak lagi wajib untuk ditaati. Begitulah dalam hubungan akhlak baik kita dengan manusia. Ya, kita boleh orang kata apa, develop kerendahan hati. Ya, kita tak paksa orang lain untuk dengar cakap kita sahaja. Pada masa yang sama kita meraihkan pandangan orang lain, tetapi as long as within peraturan syariah. Itu antara benda yang boleh kita pertimbangkan. Kepada apa yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali, intibati utama dalam ilmu tasawuf iaitu yang pertama istiqamah, dan yang kedua ialah baik kelakuan dengan makhluk. Baik, insya-Allah. Di sini insya-Allah saya akan membawakan beberapa dalil dan huraian tentang istiqamah. Istiqamah ini suatu topik yang penting, yang memerlukan latihan secara berterusan. Dia bukan satu konsep yang mudah untuk kita kuasai dalam sekelip mata. Tidak. Baik. Nabi SAW bersabda, ini mengingatkan kepada kita bahawa manusia ini, dia punya nature dia akan berubah-ubah. Dia akan berubah-ubah. Baik, Nabi menyatakan, innal qulub baina usbu'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa yasha. Baik. Sesungguhnya hati itu diibaratkan berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala. Jadi Allah membolak-balikkan sebagaimana yang dikehendaki. Hati, qalbun, dalam bahasa Arab dengan jazar kata dasar qa lam ba juga bermaksud sesuatu yang boleh bertukar. Sebab itu apa doa yang kita baca untuk kita memohon hati ditetapkan? Kita akan baca Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya. Baik. Jadi Nabi telah mengingatkan kepada kita, hati kita ini keadaannya boleh berubah-ubah. Sebab itu kita kena usaha dan minta bantuan Allah supaya kita konsisten dalam perkara kebaikan. Dalam contoh yang lain, nasihat yang disampaikan oleh guru-guru kita, misalnya ada situasi di mana seorang guru itu dia dalam perjalanan nak menuju ke hammam ataupun bilik air untuk qada hajat, dan sebelum itu terlintas dalam fikirannya untuk bersedekah. Kemudian ditanya kepada dia, kenapa dia tak tunggu selepas habis guna tandas tersebut? Bila dah habis qada hajat tersebut, bolehlah bersedekah kan? Tapi guru tadi dia tetap nak bersegera melakukan kebaikan, kerana dia menyatakan hati ini boleh berbolak-balik. Boleh jadi situasi tadi itu kalau dia tangguhkan sekejap sahaja, bila dah keluar tandas nanti baru nak bersedekah, boleh jadi pada masa tersebut hati dia dah tak ada keinginan untuk melakukan sedekah tersebut. Ini antara hikmah yang disampaikan oleh guru-guru kita, nak menyedarkan kepada kita memang kondisi hati kita ini boleh berubah-ubah. Sebab itu bila ada idea, ilham yang Allah beri kepada kita untuk melakukan kebaikan, kita cuba respon dengan baik. Kalau kita bertangguh-tangguh, boleh jadi nanti dah tak ada semangat, dah tak buat dah. Okey, baik. Apa definisi istiqamah? Istiqamah ialah kita mengikut satu jalan secara konsisten. Al-Imam An-Nawawi menjelaskan maksud istiqamah. Ya. Istiqamah ialah kita sentiasa mengikut ketaatan kepada Allah. Itu dia punya core principle dia. Landasan utamanya kena parallel dengan apa yang Allah perintah untuk kita buat. Mungkin istilah hari ini konsisten ya.
persisten dan sebagainya boleh dibuat dalam banyak aspek, dalam urusan soft skill, dia punya business attitude dan sebagainya. Tetapi dalam perbincangan istiqamah dalam ilmu agama ini, kita lebih merujuk untuk kita buat berdasarkan perintah Allah. Baik. Jadi di sini dibawa beberapa contoh yang kecil-kecil sahaja tentang istiqamah ini, supaya kita boleh appreciate, kita boleh buat, kita boleh apply. Apa dia contoh istiqamah? Misalnya, alhamdulillah yang mana tuan-tuan dan puan semua sentiasa laksanakan tahniah, iaitulah mengekalkan solat fardu secara berjamaah. Itu antara contoh istiqamah yang kita boleh usahakan. Baik. Kemudian apa dia lagi? Contoh istiqamah yang boleh dibuat, iaitulah kita solat sunat qabliyah dan ba'diyah. Dalam sebuah hadis dinyatakan, sesiapa yang menjaga solat sunat rawatib ini, yang 12 rakaat itu, maka Allah akan membina baginya rumah di syurga. Sebahagian ulama menyatakan 12 rakaat itu yang mana? Iaitulah 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, dah 6 kan? Kemudian 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat selepas maghrib, dan 2 rakaat selepas isya. Jadi ini antara contoh pelaksanaan istiqamah yang kita boleh buat. Besar tak value dia? Besar kerana Nabi beritahu ibadah sunat ini, solat rawatib yang kita buat ini akan mengisi kekurangan solat fardu kita. Tiap-tiap hari kita wajib solat fardu 5 waktu. Kita sendiri tak rasa secure, bolehkah dapat markah penuh ni? Mungkin ada markah yang kurang, maka kita akan top up dengan solat-solat sunat rawatib yang diiringi. InsyaAllah bila kita laksanakan, maka dapat mengisi kekurangan solat fardu kita dan mendapat ganjaran rumah di syurga. Baik. Berkenaan solat sunat rawatib ini, insya-Allah kita berazam untuk istiqamah lakukan. Insya-Allah jika ditakdirkan ada kesulitan yang berlaku, misalnya pagi itu dah unduri nak ke masjid, tiba-tiba mungkin kenderaan kereta ada masalah, terlewat sampai masjid sahaja, dah solat, dah mula solat fardu secara berjamaah. Baik. Bagi kita mazhab Imam Syafi'i, bila dimulakan solat fardu, maka kita akan menyertai solat fardu. Pada pemerhatian saya memerhatikan di setengah tempat kawasan construction, ada saudara-saudara kita yang merupakan pekerja daripada luar. Mungkin negara mereka mengamalkan mazhab Imam Abu Hanifah. Mungkin bagi mazhab selain mazhab Imam Syafi'i, selagi mana orang itu boleh gauge, dia sempat untuk solat fardu, maka dia boleh lakukan solat sunat walaupun solat fardu jemaah dah mula. Dia dibolehkan berdasarkan mazhab mereka. Tetapi bagi kita tidak. Kita dah mula solat fardu, maka kita sertai. Jadi bagi kes kita tadi itu macam mana? Kita dah terlewat sampai masjid, dah mula solat fardu berjamaah, maka kita dibolehkan untuk solat qabliyah tadi tu bila selepas solat fardu nanti. Cumanya mungkinlah bagi setengah kawasan, kalau tak aware mungkin dia nampak serong. Yang dilarang solat selepas fardu subuh itu ialah solat mutlaq. Tapi di sini kita solat ialah solat sunat qabliyah subuh. Sama juga lah dalam situasi-situasi yang lain, solat fardu zuhur, solat fardu asar. Kalau kita tak sempat lakukan pada waktu yang sepatutnya itu, maka boleh dilakukan pada waktu selepasnya. Dengan semangat, dengan komitmen, kita tak mau terlepas solat sunat rawatib yang 12 rakaat tersebut. Baik, insya-Allah.
Baik, muslimin dan muslimat sekalian, mengapa kita berharap Allah mengizinkan kita istiqamah? Kerana Masya Allah, satu berita gembira yang akan diberikan kepada orang-orang yang istiqamah semasa akhir hayat mereka nanti, ya. Hal ini boleh kita rujuk dalam surah Fussilat ayat yang ke-30. Saya bacakan ayat tersebut yang mana berbunyi, Innal ladhina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang menegaskan keyakinan, mereka beristiqamah menyatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka tetap teguh atas jalan yang betul, maka akan turunlah malaikat kepada mereka dari semasa ke semasa dengan memberi ilham. Janganlah kamu bimbang dari apa yang akan berlaku, kejadian yang tidak buruk, tidak baik kepada kamu, dan janganlah kamu berduka cita, dan terimalah berita gembira bahawa kamu akan beroleh syurga yang telah dijanjikan kepada kamu, ya. Ini janji Allah kepada mereka yang istiqamah. Antara syarah kepada ayat ini, saya masih ingat lagi guru beritahu, lebih-lebih lagi lah semasa kita dah dekat dengan ajal kita nanti, ya, kita akan diberikan suatu khabar gembira. Jangan risau terhadap keluarga yang akan kita tinggalkan. InsyaAllah ada pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah balasan kepada istiqamah yang kita lakukan. Baik, itu adalah ayat daripada surah Fussilat. Dan seperkara lagi, ini adalah didikan yang ditunjukkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita dalam memahami agama Islam ini, rujukan utama kita ialah ayat Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana hadis Nabi ini lebih praktikal, Nabi dah terjemahkan dalam bentuk yang boleh kita faham, ya. Sebab itu hikmah para rasul ini dalam kalangan manusia, supaya kita boleh appreciate ibadah yang dilakukan oleh manusia. Bagaimana kalau Nabi Rasul itu malaikat? Mungkin ada pihak yang akan argue, macam mana Rasul itu malaikat, diciptakan daripada cahaya, kami ini manusia. Maka benda itu telah dinafikan, sebab Rasul itu dalam kalangan manusia yang kita boleh appreciate pelaksanaan dalam daily basis. Baik, dalam situasi Nabi nak mengajarkan tentang istiqamah ini, Nabi pernah ditanya, sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, sebutkanlah kepada saya satu perkara dalam Islam yang mana saya takkan tanya dah dekat orang lain. Maksud kata soalan ini penting, saya nak tanya dekat Rasulullah satu benda ini. Jadi Nabi memberikan jawapan yang ringkas, ya, sebab soalan ini penting. Sebab request dia minta, ya Rasulullah, saya nak tanya satu soalan. Soalan ini saya takkan tanya dah dekat orang lain. Jawapan daripada kamu sahaja telah mencukupi untuk saya. Maka Rasulullah SAW menjawab, Qul amantu billah fastaqim. Nabi menyatakan benda tersebut ialah kamu menyatakan saya beriman dengan Allah dan saya beristiqamah. Nampak di sini dalam short answer tersebut, Nabi dah kepilkan sekali, attach sekali. Pertama, akidah kepada Allah, dan kedua ialah consistency, continuity dalam usaha untuk mentaati perintah Allah. Itu adalah hadis daripada Imam Muslim dikeluarkan. Baik. Dan seperkara lagi ya, sebelum kita melanjutkan perbincangan, baik. Apa panduan
untuk memudahkan kita istiqamah. Baik. Apa panduannya? Panduannya ialah dari segi pelaksanaan. Ya, ini panduan yang Nabi ajarkan kepada kita. Istiqamah. Macam mana nak melaksanakan istiqamah? Baik. Nabi bersabda, amalan yang paling dicintai oleh Allah ialah amalan yang berterusan walaupun sikit. Nampak di situ. Sekali lagi hadis Nabi mengajarkan kepada kita untuk istiqamah, continuous, konsisten, walaupun sikit. Itu cara kita memujuk jiwa kita, psikologi kita. Kita tak rasa beban dalam fikiran kita. Mula sikit pun tak apa. Nak bersedekah lamsam sekali ulur 3,000. Mungkin tak semua orang mampu nak buat. Jadi boleh disusun strategi. Mungkin 3,000 itu kita spreadkan dalam masa 2 tahun ke 3 tahun ke. Jadi bila dibuat dalam amount yang kecil tapi konsisten, maka kita akan rasa lebih mudah untuk dilakukan. Jadi apa yang Nabi ajarkan kepada kita, buat walaupun sedikit tapi berterusan. Itulah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Seperkara lagi yang saya boleh muatkan di sini, apa komentar Imam An-Nawawi dalam membicarakan bab istiqamah ini? Imam An-Nawawi menyatakan, ketahuilah bahawa amalan yang sedikit tapi berterusan dilakukan itu lebih baik daripada amalan yang banyak tapi cuma sekali. Baik. Saya ambil contoh yang sangat indah yang dilakukan oleh Masjid Sayyidina Umar Al-Khattab dan kebanyakan masjid surau di Malaysia. Misalnya amalan membaca surah Al-Mulk pada setiap malam. InsyaAllah surah Al-Mulk, kalau guna mushaf kita itu kira-kira 2 muka surah lebih. Tak panjang sangat. Jadi alhamdulillah tahniah atas kejayaan ini. Kita tengok sekarang ni dah jadi kebiasaan banyak masjid, banyak surau mengamalkan bacaan ini. Itu konsepnya. Walaupun sedikit tapi berterusan, kita rasa mudah untuk lakukan. Ini komentar Imam An-Nawawi. Amalan sikit tapi berterusan lebih baik daripada amalan yang banyak tapi once off, satu saja, sekali saja dibuat. Baik. Selanjutnya komentar Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi menyatakan, amalan sedikit on routine basis, dilakukan secara rutin, yang ini akan memudahkan jiwa kita semakin hampir kepada Allah Ta'ala. Lebih terasa ikhlas. Sebab benda tu simple, dia rasa mudah untuk buat, dan insyaAllah dia lebih ikhlas berbanding sesuatu yang berat baginya. Dia terpaksa berlawan dengan kehendak nafsu dia. Baik. Dan insyaAllah Imam Nawawi menyatakan juga amalan yang dilakukan secara rutin ini akan memberikan ganjaran yang besar, dilipat gandakan. Baik. Jadi itulah beberapa tambahan huraian tentang konsep istiqamah yang dinyatakan oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam menyatakan apakah itu intipati utama dalam ilmu tasawuf, iaitu apa dia? Kita istiqamah, tadi kita dah huraikan secara terperinci, dan yang kedua ialah akhlak yang baik sesama makhluk. Jadi insyaAllah dengan harapan bila kita stable benda ni, kita akan balance. InsyaAllah. Kan banyak Nabi menyatakan kisah-kisah umat sebelum ini, yang mana orang yang memberi minum kepada anjing yang kehausan
tak makan, tak minum, maka mendapat azab siksa daripada Allah Ta'ala. Walaupun terhadap haiwan. Ini menunjukkan Islam kita ni sangat mengutamakan akhlak dan hubungan yang baik sesama makhluk. Sama ada manusia, sama ada haiwan, sama ada Islam, sama ada bukan Islam, maka kita cuba untuk berakhlak dengan akhlak yang hidup. Baik. Seterusnya, insyaAllah saya sebutkan secara ringkas sahaja kerana kita pun semakin hampir kepada waktu Isya. InsyaAllah kita akan sambung uraian dalam pertemuan yang akan datang tentang nasihat yang ke-18. Apa realiti pengabdian diri kita kepada Allah? Ubudiyah. Kita mengabdikan diri kepada Allah. Realitinya ada 3 benda Imam Ghazali beritahu. Yang pertama ialah kita jaga hukum hakam syariat. Jual beli yang halal kita buat, jual beli yang haram jangan buat. Riba jangan ambil, makanan yang haram jangan ambil, minuman yang ada setitik arak pun jangan ambil. Makanan mungkinlah di hotel di luar negara yang mana chef dia masak satu kuali itu bercampur-campur khinzir dengan ikan dengan daging, maka kita takkan berani untuk cuba walaupun serpihan-serpihan yang ada. Kita lebih sanggup untuk pilih makanan yang lebih selamat. Itu misalnya. Menjaga hukum hakam syariat, kita menghidupkan syariat. Solat fardu Jumaat kita jaga dan sebagainya. Yang kedua ialah redha dengan qada dan qadar Allah. Dan yang ketiga ialah mencari redha Allah walaupun terpaksa meninggalkan keredaan sendiri. Itu adalah nasihat yang ke-18 yang mana insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Jadi insya-Allah demikianlah perbincangan kita pada hari ini. Saya rangkumkan semula. Tadi kita mulakan bagaimana Nabi menyatakan 10 hari yang pertama dan bulan Zulhijjah ini adalah yang terbaik. Jadi kita boleh lakukan kebaikan. Antara yang mudah ialah tahlil la ilaha illallah, takbir Allahu akbar, dan kita tahmid, kita memuji Allah Ta'ala. Kemudian kita melanjutkan dengan apakah yang dimaksudkan dengan ingredient utama dalam ilmu tasawuf, iaitu istiqamah. Dan yang kedua, akhlak yang baik terhadap makhluk. Dan sebentar tadi kita telah mula masuk nasihat yang ke-18. Apa realiti, apa indikator pengabdian diri kita kepada Allah? Yang pertama ialah jaga hukum hakam syariat. Yang kedua, redha dengan qada dan qadar Allah. Dan yang ketiga, kita lebih utamakan redha Allah walaupun terpaksa mengorbankan keinginan diri kita. InsyaAllah mudah-mudahan mendapat faedah dan kita dapat beramal. InsyaAllah kita jumpa lagi pada pertemuan akan datang. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.